إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam ini kita dapat adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita di dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menututi ilmunya. Baiklah, kita buka majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersama kita pada malam ini ialah pelajaran fiqh. Kita bergilir di antara akidah kita dengan ilmu fiqh. Jadi alhamdulillah, bersangkut dengan ilmu fiqh ni juga ialah bersangkut dengan amalan harian kita juga. Jadi saya akan bermulanya sebelah balik akhir lah, bab akhir, iaitu bermula daripada kitab Babut Talaq hingga akhirnya. Jadi bahagian tanggungjawab dalam majlis ilmu kita ni, minta supaya saya mengajar bab tolak hingga akhir, sebelah le akhir pula. Oleh kerana bab awal-awal ni banyak kita duk dengar dah, banyak orang duk mengajar dah. Kemudian bab tolak ni banyak berlaku dalam masalah kita dan masyarakat kita. Lebih bagi kita email sangat-sangat tahulah katanya bersangkut dengan masalah tolak ni. Kena patut kita semua tahu supaya kita saat itu hidup dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, saya pun ambil 2-3 buah kitab pada malam ni untuk mari kita dengar bersama. Pertama bersama kita ialah kitab saya ambil mari nama dia Sahih Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah ni ada dua, ada Fiqh Sunnah dan ada Sahih Fiqh Sunnah. Jadi dua kitab, dua buah mari. Apa yang kedua pula akan bersama kita sebuah kitab terkenal, kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni kena kitab yang boleh kata tempat kita ni banyak belajar lah. Maka kitab Fathul Mu'in ni banyak ilmu fiqh kot, cara daripada awal hingga akhir. Yang disyarah nama kitab dia ni, syarah dia I'anatul Talibin, sebagai syarah bagi Fathul Mu'in. Jadi kalau kita tengok kok kitab besar ni mana Babut Talaq ni ada di sebelah akhir dah, sebelah nak habis dah. Tu kok dapat tu banyak kita duk dengar maidah lah. Maka kita akan mula pada malam ni Babut Talaq. Dan juga bersama kita sebuah kitab yang saya sebut yang diaku oleh ulama kawasan 3 wilayah kita, yang mana kita nak mengajar juga. Kitab ni setiap sekolah agama di tempat kita ni ialah duduk di kelas 10 3 sanawi, duduk di mohok lah. Budak ngaji mohok ni yang ngaji kitab ni saku pak dengan nama kitab dia Al-Fiqh As-Salisah As-Sanawiyah, kelas 3 sanawi bersama ngaji panggil mohok. Nak ayat ngaji kitab ni bermula daripada bab tolak hingga sampai akhir. Kerana kalau pengajian kita kot duduk di tahun akhir jugalah, kemarin kelas 10. Tu secara halasinya mengajar kita ni. Jadi kita bakal dengar malam ni apakah diisi daripada kitab kita ni. Walau bagaimanapun kita tu bukan duduk sekor-sekor selalulah, oleh kerana kita ni bukan masalah tak ada kitab. Kita nak ambil isi apa yang ada dalam kitab kita ni. Pertama kalinya dalam At-Talaq wa Ahkamuhu, ya, di balik ulama kita sebut kata bab ni nak royak segi masalah tolak.
Lepas tu nak ayat hukum tolak. Gapo dia tolak tu, kita mai dengar. Pertama kalinya, mula sekalinya kita mai dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mai duk kecek sakut pak dengan tolak. Jadi Allah Taala mai kecek khah lah di dalam Quran dia yang Allah sebutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah At-Talaq. Satu surah tolak ni yang Allah Taala mari mengajar kepada fak kita semua. Dalam Quran, dalam hadis cukup-cukup mai ayat. Walau bagaimana banyak sebut pun kita akan ambil bersama pada malam ni surah At-Talaq ayat yang keempat yang berbunyinya ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. Itu surah At-Talaq. Dan satu keratan ayat lagi pula dalam suratul Ahzab Allah Ta'ala sebutnya ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Itu suratul Ahzab ayat yang 49. Jadi maksud ayat ni Allah Ta'ala pertama kalinya panggil Nabi sendiri. Kena atas Nabi pada awalnya, lepas kena pula atas kita umat Nabi tu. Pertama ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, iza talaqtumun nisa, apabila mung nak tolak bini mung tu. Nabi pun berlaku juga cerah Nabi ni. Ada tak kena cerah juga, apa ada kelik baik lah tu. Ada cerah tak kelik baik. Manusia gitulah. Masa dia lah. Maka Allah Taala kata apabila mu tolak isteri kamu tu fatalliquhunna li'iddatihin. Mu kena tolak dia tu bagi iddah mereka itu. Tolak tu masa iddah. Masa dia tu boleh kira iddah. Iddah ni mana masa lepas ada tolak tu boleh kira dah. So 2, 3 hingga sampai 3 kali suci dia tu. Nak habis iddah tu. Habis masa tu. Tu iddah. Masa selepas ada cerah tu lama mana tu. Tu mu tolak masa iddah tu lah. Masa mu tolak tu boleh hitung iddah. Boleh bilang iddah. Jangan nak tolak ikut gerak gitu. Maknanya. Tu. Reka-reka Allah Ta'ala katanya. Lepas tu juga. Kalaulah mu tu tolak. Tu. Nabi Rayak kata secara umumnya Nabi sebut ayat itu, Allah Taala sebut pada ayat yang kedua dan Nabi kita pun baca ayat yang kedua katanya ya ayyuhalladzina amanu. Ni kita atas kita orang beriman ni termasuk habis Nabi kita sendiri pun idza nakahtumul mu'minat, apabila mu telah menikah dah terhadap perempuan mukmin summa talaqtumuhun, kama dia mu kita tolak dia min qabli an tamassuhun, belum daripada mu sentuh. Mu tak ada sentuh pun lagi lah. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak adalah bagi perempuan saat itu iddah. Ia kena iddah tu tak ada iddah. Nikah duk tak baik tu pergi bercerai. Lepas tu ia tak ada iddah, besok kata putus dah. Tu maknanya. Ni pernah berlaku ayat ni. Nabi kita sendiri pun pernah juga cerai dengan bini dia Hafsah dan seorang lagi Ibnul Chon. Ibnatul Chon. Chon ni orang bukan orang Arab. Cerai dengan Ibnatul Chon ni, Ibnatul Jun. Arab panggil Jun tapi fak dia panggil Chon. Chon ni Yoma fak cuk tu. Tu orang luar bukan bahasa Arab. Cerai dengan Ibnatul Chon tu tak ada kelik baik lepas tu lah. Tapi cerai dengan Hafsah ni dia kelik baik. Tu maknanya. Ibnatul Chon, Ibnatul Jun ni cerai tak ada duduk sekali lagi. Pernah berlaku tak ada duduk sekali. Jadi ayat ni kena jugalah. Nabi tolak Ibnatul Jun ni tak ada duduk sekali lagi. Tu ada lah benda berlaku sikit-sikit tu. Tapi Hafsah ni duduk sekali dah.
Tolak Hafsah. Tu tak banyak hari Jibril mari royak suruh rojok kelik. Hafsah ni adalah sawamah. Orang banyak puasa, qawamah, banyak semaya malam, mung apa duk cerah. Tu akhirnya Nabi kita pun rojok kelik isteri dia Hafsah tu. Nampak tu dia? Biasa Hafsah tak anak Umar tu. Tu pernah Umar sendiri royak sebagaimana sebut dalam hadis sahih. Mari sebut Abu Daud sebut oleh hadis banyaklah ulama sebut mari. Katanya Umar royak kata pernah juga Nabi cerai anak dia Hafsah. Akhirnya ia rojak. Katanya an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah thumma raja'aha. Pernah tolak anak dia Hafsah sama dia rojak kelik. Jadi Nabi kita pun jadi amal hak Tuhan suruh rojak kelik berojak. Kalau nak bercerai pun bercerai masa iddah. Lah mana masa Nabi cerai? Cerai Hafsah ialah masa Hafsah tu suci daripada haid. Masa haid Nabi tak ada cerai kerana masa haid tu tak boleh nak bilang iddah. Suci daripada haid tu Nabi pun tak boleh setubuh dah. Ia panggil masa iddah. Suci daripada haid tu Nabi pun tolak Hafsah situ. Tu tolak mengikut sunnah. Nabi kata kena tolak supaya Nabi suruhlah. Bagi orang tina tu boleh bilang iddah. Kalau perempuan tu mari haid 7 hari, kita tolak oleh masa haid tu tak boleh juga. Sebab masa haid tu jadi tak boleh nak bilang iddah dia. Tak masuk oleh bilang lagi. Suci daripada haid tu kalau kita pergi setubuh pula. Boya suci pada haid ia tu mari 7 hari sebulan. Lepas tu hari yang ke-8 ia cuci. 8, 9, 10 boy suci tu kita setubuh dengan dia. Lepas tu kita pergi cerai. Hak tu tak boleh juga. Dia panggil larang juga. Dia panggil tolak bid'i. Tolak bid'i tolak bid'ah lah, bukan sunnah dak. Cara nak tolak tu boleh. Nak wahyak kata asal tolak ni tak sewi tolak lah. Tapi apabila ada maslahat, nampak kata benda tak ada kebaikan, maka dalam syarak kita ada undang-undang tolak dalam Islam kita ni. Kerana bukan tak ada faedah tolak ni, faedah. Kadang-kadang duduk tak senang suami isteri. Tak senang duduk jadi selehing seumur, tak ada cakap kena duduk. Boleh dia cerai 2 tu, dia akan hidup selamat, kau tak apa lagi. Perempuan saat itu pergi nikah orang lain hidup senang. Alik laki-laki bersumpah juga bini lain hidup senang. Jadi ada hikmat lah tolak ni. Bukan kata tolak ni benda celah dalam syarak dah. Bukan benda ni benda masyru' di syarak. Cuma ada sebab-sebab lah. Dan ada hukum dia. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala pun mai royak lah tu. Mutolak masa iddah. Jadi bila Nabi tolak Hafsah tu, masa kata suci sudah siap, Nabi pun tolak. Mulalah jalan iddah Hafsah tu. Sehari, 2 hari, 3 hari nak kira mari haid pula tu. Lepas pada tu, dalam hatu lah duk tak lama tu lah Jibril mari suruh royak kata suruh rojok kelik lah, mana gitulah supaya tahu wahyu mari daripada Allah Ta'ala lah kata suruh rojok kelik. Tu. Buku tak ada lah, sikit-sikit di antara asal dia lah. Moga isteri ramah tu ada tak kena gitu gini. Jadi mana kata lebih lagi segi rahsia lah, rahsia. Jadi pecah rahsia, Nabi suruh jaga rahsia, tak jaga rahsia ada lah setengah-setengah benda salah tu. Tapi akhirnya dia pun bertaubat lah. Duduk ayat pada awal tu lah tu lah. Tu penuh berlakunya. Rojok kelik. Ya, Nabi kita pernah tolak isteri dan pernah juga rojok isteri. Tu ayat yang pertama. Mana Allah kalau ayat yang kedua pula, yang Allah Ta'ala sebut kata kalau mu tolak bini mu belum ada mustuh lagi tu. Quran ni yang manis sebutnya, dia tak sebut benda nak huduh-huduh, tak sebut mana. Mungkin nak menyapung sangat tak sebut. Setuh sini dengan makna setuh perempuan ni dengan makna setubuh lah. Bukan tepuk jabat salah itu dah. Tuhan kecil kelima betul sindir lah, betul tu saya sebut sangat. Setuh perempuan kau tak ada lah. Kalau orang lelaki bini kau setubuh lah. Bukan setuh jabat salah pun nikah jabat salah kau. Kira tak kira edah dah. Belum setuh sini dengan makna tak ada setubuh lagi. Tak ada setubuh tu kita cerai. Maka tak ada edah tu. Bini kita kita cerai tu boleh pergi nikah lain selalu dah. Tak ada edah. Sebab tak ada setubuh lagi. Supaya Nabi nikah dengan Ibnatul Chon, Ibnatul Juni. Kalau Arab yang panggil Al-Jun, alih lajin wa nun. Ibnatul Jun ni orang luar.
Hak ni sebut masyhur lah kalau lebat nikah dalam kitab hadis pun beri. Royak cerita-cerita ni. Dan hadis ni pun ulama kata agak hadis sahih lah mutabak dia. Ia buku kena tipu gitulah, jadi silap faham gitu ya. Jadi orang luar daripada Arab ni masuk Islam banyak jugalah klik nari ada ayat lebih kurang. Paduk kira kata nak Nabi sana itu menikah dengan orang luar katalah, orang bukan bahasa Arab ni. Mudah-mudahan Nabi dakwah ni jadi sedap dari dakwah Nabi, pas Nabi pun ada menikah dengan orang luar. Tu lalu tu lah kira seorang perempuan dia tak payah nama. Kata anak tina bagi John. Orang luar daripada kawasan negeri Arab lah. Tu. Itu disebut dalam kitab Subulus Salam, syarah bagi Bulughul Maram. Kecek panjang benda tu. Jadi tak kala menikah ni Nabi sepotong Nabi tu wakil gitulah, pakai wakil demo-demo nikah dia. Demo nak kira setuju nampak molek tak apa Nabi kata. Nabi pun wakil demo-demo nikah dia. Pakai serah sahabat dia gilah di kampung hak anak Tina John sana tu nikah lepas tu tak apalah dia terima. Molek juga ada monok di segi tu, segi agama. Dalam hal tu sana tu kira nikah pun siap sepatutnya nikah sudah lah. Nikah sudah tu Nabi wakil supaya ambil perempuan mari bini yang mari sana tu ialah sudah nikah dah lah mari di Madinah sana tu. Bawa mari di sapa di Madinah tu jadi fuak bini Nabi tu lah. Katanya hak nak jumpa dengan Nabi ni payah juga ya tak nak tahu pangan Nabi apa tu, kena tahu cara juga ya tak. Marilah duduk rumah isteri Nabi dulu, dia kata tanyalah mana cara nak kecek. Cara nak kecek dengan Nabi lah mana. Nabi kenal benda gapo hati adat lah mana. Dia mau royak gitu. Pas Tina tu pun sanggup. Anak Tina Jom pun sanggup. Pergi duduk rumah bini Nabi dulu sama nak berjumpa dengan Nabi tu, nak royak perangai lah mana. Ya tu nak jadi si rambut, cara nak janguk nak apa tu lah. Lepas tu raja dia tak tahu Arab, katanya kena tipu lah kalau ikut sejarah tu. Dia kata kalau mau jumpa Rasulullah main nak jumpa mu kata satu kelimah yang dia sangat setuju, dia kata. Kelimah yang sangat setuju kata a'udzubillahi minka, kata gitu. Dia tak erti Arab. Tu jadi dia kena tipu situ. Tak erti Arab. A'udzubillahi minka makna dia tak usir sungguhlah minta berlindung dengan Allah lah. A'udzubillah kita kata lah. Aku minta berlindung dengan Allah daripada engkau. Aku tak usir sungguh kamu. Menarah dia mau paksa aku adik tu lah maksudnya. Apa tu ya pun dia tak tahu. A'udzubillahi minka itu. Tu terkedai ke mana tak tahulah. Kita pun dengar hak balik ulama kita duk syarah tu lah. Siapa masa timih hak berlaku sungguhnya. Boleh nampak Nabi kata itu. A'udzubillahi minka. Jadi Nabi pun gano kita lalu ni. Nabi kata ilhaqi bi ahliki uzti bi syai'in azim. Jadi uzti ni makna mu minta berlindung tu bi syai'in azim, dengan sesuatu yang besar. Jadi mu tambah kat aku siapa tangga tu lalu. Siapa tangga sebut nama Tuhan lalu dia kata. Nabi kata uzti bi syai'in azim, dengan sangat-sangat besar lah. Bi'azim, dengan Allah Ta'ala sebut. Allah tak usir sebut nama Tuhan lah, tak usir dia tu. Kalau gitu tak apalah, ilhaqi bi ahliki, pelik dengan ahli mulah pakai tak adil lah dengan aku. Jadi suk sekat tu. Akhirnya kata jadi putus lah tu. Tu dah ada. Itu cerah dengan Ibn Jung tu, jadi kok mana buku, lepas tu melama pun tak ada kecek panjang lah. Cuma orang kata hak Nabi cerah dengan Ibn Jung ni belum mingkau boleh antar masuk huna, tak ada setu sungguh lah. Pada tu pula tu tak ada sebut lah. Kisah ni senyap kat tu. Pentingnya orang kata pernah berlaku juga. Masa Nabi sendiri pun tolak isteri dia belum pada setubuh. Dan orang kata kalau berlaku lah tu kok tak ada endah lah. Hak ni kita kena ingat benar-benar ayat Quran hari ni.
suruh kita beringat benar. Satunya kalau nak tolak lah masa iddah. Masa suci tadi. Jangan tolak bini masa haid. Jangan tolak bini masa nifas. Jangan tolak bini masa bini suci bersetubuh. Lepas tu pergi cerai ikut dia tak boleh. Kena masa dia tu suci. Nabi larang benar-benar baca ayat Quran. Dan Nabi royak beri khabar katanya pia-pia menikah, tak ada setubuh lagi tu, tak ada iddah. Lepas tu putus dah dua tu. Kalau nak pula kena nikah semula. Tak ada iddah rajak kelik tak boleh dah suk dah. Nak pula dua tu kena nikah semula dah. Ni lah banyak kena. Orang Arab banyak kena, orang kita banyak kena. Silap sini. Silap mana? Ya duk tak baik dua tu. Nikah orang tua kira duk tak baik ke apa. Okey cerah dua tu. Buat cerah orang tua pakat daya lah. Kelik baik lah. Duk kan no. Malu kat orang kat nikah duk start cerah apa. Ya pun kelik baik. Itu salah sah tak kena cuk asung. Ya tak ada boleh tubuh lagi tak baik dua tu. Orang tua duk tukar-tukar. Rojak kelik. Duk kali tak sah. Okey. Tak kena tu. Ya tak boleh dah. Yang nak nikah semula dah. Nampak tu dia? Tu kena ingat benar. Banyak ni. Budak Arab pun kena. Fak mudah-mudah. Ya masa mudah-mudah. Orang kita pun kena juga. Banyak dia tanya saya buku ni tu. Ada berlaku di kalangan fok-fok kita sendiri. Hingga kita kena kapung, kita kena ayat tu pernah berlaku sungguh. Ya pahal kata. Dia cerai. Ya rojak kelik boleh. Ya perojak dengan tu. Duk dengan tu. Tu dia. Lepas tu akhir-akhir dia masa duk mengaji masa tak sedap dengar. Wah, nampak silap sungguh. Silap tak kena sungguh tu. Orang royak ya pun buka surat tengok nampak tak kena ngerti. Becek dua tu. Tu banyak silap. Tu maknanya. Ni hak pernah berlaku juga dua keratan ayat yang Nabi kita mai kecek dalam bab tolak. Tolak ni jelaslah kita tahu berlaku dah. Kalau bahasa ulama kecek kok ia panggil halul qaidi halul wisa'. Mana bani pada lorak kalau kita ambil tali ikat di kayu kejak kong lepas tu kita ukar kelik tu mana tolak rombak. Sebab tu lah bahawa mai kata nikah pada syarak tu mana kita ukar perikatan nikah kita saat itu. Perikatan nikah kita dengan lafaz aku terima akan nikahnya. Lepas tu pergi ukar tumbik mana aku tolak isteriku. Tu pergi ukar tumbik. Tu hak banyak kita faham lah dari segi tu. Isi dari bab menikah cerah tu banyak hak kita tu faham berlaku segitu. Kemudian pula hadis yang kedua pula balik ulama kita bagi hadis Ibnu Umar. Sani hadis Umar sendiri. Hadis yang kedua ni hadis Ibnu Umar, kata anak Umar. Ia katanya hadis ni pun sahih jugalah. Hadis ni pun sahih yang kita sebut tadi tu. Tu dia. Hak kata Nabi tolak Hafsah, lepas tu dia rajak kelik tu. Mari hadis yang kedua ni anak Umar sendiri. Anak Umar sendiri yang pernah berlaku. Kata dia ni seorang yang katakan tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umarun nabi fa zakara zalika lah faqala nabi talliqha. Ni satu benda hak gelibuk juga Umar ni masalah keluarga dia. Jadi Hafsah pun jadi satu benda berlaku ada jadi buku panjang jugalah Umar terhadap anak dia Hafsah, terhadap anak dia Abdullah bin Umar ni. Abdullah ni buku Abdullah ni sayang bini. Umar tak kenal bininya jadi tak kenal menatu dia kot tu. Hafsah tak ni jadi Umar tu kenal pada menatu dia tak laki Hafsah. Tapi tak laki dia duk jadi buku duk tak kenal Hafsah. Jadi satu benda berlaku keluarga ni gitulah, tak lepaslah. Kita pun sebab tu lah. Tak kata piyalah benda ni. Walaupun sahabat min kibaris sahabah. Umar ni tak ada sebesar-besar sahabat. Dia Umar ni buku Hafsah ni, ya rayaklah sikit tu sejarah tu. Ya Umar ni, ya Hafsah ni ya ada lelaki ada pada awalnya. Nabi dengan Umar sayang ya. Sahabat biasa sayang ambil terkenal. Tak terkenal dalam kitab sebut kata Umar sebagai tua Nabi tak sebut. Sahabat Umar ni adalah sahabat Nabi. Duk sayang sekali. Kemudian mari silap keluarga dia tu mana Hafsah ni duk dengan lelaki duk selekin semua dia tak ikat kena duk. Tu dia. Umar walaupun dia baikkan pun Allah juga dengan menatu ni tak ada. Baikkan kita baikkan lah. Tapi dengan menatu bukan dia boleh baikkan. Dia menatu tak usah buat kan tak ada.
Akhir-akhirnya duk selesai dua tu kok. Tok laki Hafsah tu cerah Hafsah. Cerah Hafsah tu jadi Hafsah tu bujang. Umar pun jadi hati tu jadi tugah jugalah. Jadi mana kata ya pun duk saya menatu hak jatan tu, tapi kok mana duk tak senang dua tu. Cerah tak apa ikutlah. Dia pun duk mikir boleh jadi serah Tuhan lah, Tuhan nak atur kat mana pula. Do tak banyak hari, ni kita sebut dah dulu. Do tak banyak hari, itu Uthman ni natu Nabi Mau kita duk tukar tu. Uthman ni tak silap Umi Kulsum dengan Ruqayyah duk tukar dua adik mana kakak. Tak kita boleh kata Umi Kulsum ni kita ingat atas kakak. Tu dia. Uthman tu nikah dengan Umi Kulsum. Lepas tu duk pas pada tak lama Umi Kulsum mati. Buat Umi Kulsum mati tu Umar jadi mikir segar ke dia. Masa mikir main kata jadi Uthman ni sama sayang kita belakang dah. Uthman bini mati. Anakku itu akhirnya cerah. Nampak aku ni kena mikir kena pergi hubung dengan Uthman pula. Sampai mikir baik tu ya. Tak jauh dengan anak duk sore pisah bini kau kahwin. Habis fuak dia tak ada orang luar ada. Pakai ada tu laki bini belakang masa tu. Tu. Lepas dah tu lah dia pun duk mikir mari tak apa benda molek, benda hak masyru'. Jenis tawan, jenis apa tu benda biasa ya, benda molek. Masuk sahabat dulu asal apa soleh benda molek, benda bukan benda tak molek, usaha molek. Kita lah ni tak boleh terima benda tu. Dah ada. Jadi aib, jadi apa? Jadi mari adak kita tak ada arah lah. Dia kemai ke mana tak jadi malu lah benda tu. Ya dak dah. Tu nampak kata tenang Uthman tu pergi kecek dengan Uthman. Lah mana Uthman? Mung ni isteri mati dah gapo dia ni. Aku ni anakku Hafsah ni terlaki yang cerah. Jadi Hafsah pun tak ada suami, mung tak ada bini kalau kita kak. Molek lah, aku nampak molek lah kalau mung nikah dengan anakku Hafsah. Nampaklah ni. Tu sebab tertawa lah mudah. Tu benda masyru'. Sabit ulama fiqh katanya masalah tawa anak pada orang soleh ni sunat hukum. Duk tangguh hukum sunat lah. Kita beritahu anak kita pada orang soleh ni maksudnya sunat. Dan kita pergi minta anak orang soleh pun sunat juga. Tu dia. Cuma kita tak amal kau tu. Tu dia. Maksudnya amal sunat. Apa anak orang jauh apa kita minta buat menatukan buat bini kita ke sunat juga. Jadi Uthman tu tak boleh terima. Dia kata dia ni tak ada mikir mana segitu. Hati dia tak tenang. Jadi kecil mudah-mudah kata jawab apa tu tak terima. Umar duk nak suruh Uthman nikah Hafsah dia tak terima. Umar pun jaga baikkan. Nak murih tak ada. Murih pun tak boleh murih dia. Murih hati diri. Panas sungguh kata. Duk murih, nak murih sore. Duk nak murih tak kena duk mikir sore tak senang duk. Nak murih nak buat lah mana. Ni ayat Nabi. Lalu tu boy nak murih tu, nak murih sore dia lah. Bukan nak kata Uthman nak buat Uthman dah. Ya Rasulullah dia kata dia ni tak tenang hati lah kata puasa itu juga kata puasa nak murih juga kata. Ya Uthman ni masa mana tu? Hati dah apa? Dia kata molek dah sama fok kita, dah sama saya dah. Nikah. Hati tak tenang nah. Nabi kata gini lah. Mu jangan itu sangatlah pakai sabar-sabar lah. Boleh jadi kemak Tuhan tu lebih baik pada mu nak mikir lagi. Boleh jadi Hafsah tu akan boleh terlaki lebih molek pada Uthman tu. Mu masa Uthman molek. Pak Uthman pun suatu juga boleh jadi dia akan boleh bini lebih baik pada Hafsah. Jadi tak usah serabut sangatlah benda tu. Tu maknanya. Umar pun nampak juga Nabi kata tu. Lagi Nabi kecek pakai aku lakon dah. Nabi kecek kata silap. Kelik duduk rumah 3 hari kata tak 3 hari ikutlah. Duk lama Nabi suruh pergi orang minta anak Hafsah buat bini dia. Tu boleh mau pergi minta Umar pun apa hal dah kena sungguh kecek gitu. Kena dia sungguh. Nabi lebih baik cerak ada Uthman tu. Tak ada. Akhirnya nikah dengan Hafsah. Jadi gembira dia. Tu dia. Lepas tu Uthman pula Nabi nikah dengan anak dia Ruqayyah ni. Nak ayat kata sama-sama kena cuk molek. Uthman pun lebih baik daripada Hafsah bini dia mana Ruqayyah anak Nabi. Dia maki dia juga Uthman balik Umar pula lebih baiklah kerana Nabi. Sampai tu duk timbul sahabat lah kan kerana asal sahabat sayang apik. Tak ada timbul segitu tua dengan menatu.
Dah ada. Lagi tak sebut kelimah patah pun tak. Sebut kelimah tu. Tapi hakikat sebenar kok tua dengan menatu lah kecak mudah-mudah. Senir mari anak dia Hafsah. Nikah Nabi senir, tak apa tu. Khabar-khabar bercerah dah Hafsah ni di buku kat mana kata. Itu bercerah lah tu. Pakai sekabu setawah tu akhir Nabi rajak klik senir klik pula. Dia tak anak Abdullah buat dah. Abdullah ni Umar ni. Abdullah ni dia tak kenal apa dah,